Selanjutnya kita sambut Profesor Emeritus Muhammad Syukri Saleh dari Pusat Kajian Pembangunan Islam University Sains Malaysia, Pulau Penang. Persilahkan maju ke depan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Emeritus Dr. Muhammad Syukri Saleh. Saya tadi sempat baca CV beliau. Beliau PhD-nya itu dari Oxford University, benar ya Prof? Wah, keren sekali. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kami berikan waktu sekitar 15 menit Prof. Dengan judul penggunaan artificial intelligence dalam ekosistem bisnis modern, satu panduan asas formulasi hukum Islam oleh Prof. Emeritus Dr. Muhammad Syukri Saleh dari University Sains Malaysia. Kepada Prof kami persilakan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Yang saya kasihi Dekan Prof. Dr. Safruddin, saya ahli panel. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput, mengundang saya untuk hadir di satu conference yang saya rasa sangat besar skopnya yang nak dibincangkan ya. Paling tidak kita ada artificial intelligence, yang kedua kita ada modern business ecosystem, dan yang ketiga kita ada hukum Islam, respon hukum Islam, dan yang keempat respons Islam itu, respon hukum Islam itu pula mahu dibuat secara inklusif dan progresif. Wah, ini artinya kalau mau buat penelitian sudah ada 3-4 topik itu ya, boleh buat penelitian. Tapi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di sini dan bergabung untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Kita juga bertuah, alhamdulillah kita ada Prof. Mustafa yang pakar dalam ekonomi Islam dan hukum Islam. Kita ada Prof. Ahmad Ramli yang pakar dalam undang-undang cyber law, Prof. Ahmed yang pakar dalam pengajian Islam. Cuma saya seorang saja yang di sini agak berbeza bidangnya. Saya bukan pengajian Islam, saya bukan buku Islam, saya bukan cyber law, dan saya hanyalah ahli sains sosial. Jadi apa yang saya cuba bentangkan di sini ialah daripada perspektif sains sosial yang cuba melihat daripada big picture, daripada satu gambar yang besar dalam kita melihat artificial intelligence, melihat hukum Islam dan juga bisnes modern Islam itu. Saya mempunyai pendirian ya, kalau boleh saya cakap secara jelas. Saya rasa memang sarjana pakar dalam hukum Islam itu sangat diperlukan. Ilmunya itu perlu dikuasai, tapi ilmu formalisasi hukum Islam saja itu tidak cukup. Kecuali kita faham tentang artificial intelligence, kita faham tentang business modern yang sedang kita berhadapan sekarang ini. Jadi apa yang saya nak cakap ialah bahawa sesiapa yang mahu membina hukum Islam daripada berkenaan dengan penggunaan artificial intelligence dalam business modern Islam itu, dalam business modern, maka perlu menguasai ilmu-ilmu tersebut secara integratif dan secara kalau boleh encyclopedic, artinya memahami semua ilmu. Barulah nanti insya-Allah kita boleh membina satu formulasi untuk respon Islam terhadap apa yang kita bincangkan ini. Kalau tidak, saya rasa ada beberapa perkara yang sedang kita tonton sekarang ini, apa yang berlaku. Yang pertamanya berlaku pendekatan apa yang kita boleh panggil sebagai accommodative modifikasi
Banyak orang mau membina Islam, terutamanya dalam ekonomi Islam, tapi akhirnya yang bina yang dikatakan ekonomi Islam itu hanyalah apa yang dipanggil sebagai neoclassical fact based economics. Artinya ekonomi yang berasaskan pada neoclassical, ekonomi konvensional, cuma dia ada fiqh di dalam itu. Jadi ada proses apa yang boleh kita panggil sebagai ayatization. Maknanya kita mencari nas Al-Quran dan hadis, masukkan sesuai dengan pemikiran barat, dan kita mengatakan bahawa itulah Islam, ekonomi Islam. Ini berlaku dalam pelbagai bidang, dan kita takut kalau ia juga berlaku dalam kita membina hukum berkenaan dengan artificial intelligence dan juga bisnes Islam ini, bisnes moden ini. Baik, selain daripada itu, kita juga melihat bahawa ada perangkap apa yang boleh kita panggil sebagai Western ethnocentric thinking, ataupun pemikiran yang berasaskan kepada pemikiran Barat. Kita tidak terlepas lagi daripada pemikiran Barat ini, dan oleh demikian indicators dan sebagainya itu masih lagi terikat dengan Barat, dan kita mengatakan bahawa itulah Islam. Yang ketiga, akan ada kekeliruan dalam pandangan. Kekeliruan dalam pandangan ini misalnya kalau di Malaysia sekarang ada pemikiran yang dikatakan bahawa ada pemikiran yang mengatakan bahawa kemiskinan itu mesti dihapuskan. Terutamanya kemiskinan tegar, absolute poverty itu mesti dihapuskan, mesti dibasmikan. Dan dikatakan sesiapa yang tidak bersetuju dengan itu, dikatakan mereka itu tidak faham agama. Jadi apabila kita baca lagi tentang pemikiran mereka ini, kita dapati bahawa mereka mengatakan kemiskinan mesti dihapuskan, tetapi apa teori yang digunakan itu dan juga indikasi-indikasi yang dipakai untuk kemiskinan itu masih lagi berasaskan kepada Barat. Selain daripada itu, sekarang ini ada juga pemikiran yang mengatakan bahawa wakaf dan zakat itu tidak boleh dianggap sebagai religious product. Dia bukan produk keagamaan. Zakat dan wakaf itu kalau mahu dimajukan, kita mesti anggap zakat dan wakaf itu sebagai financial product, sebagai produk keuangan. Jadi kita nampak bagaimana ya pemikiran itu terlalu economic centric untuk pergi kepada ekonomi dan juga itu. Jadi kalau kita lihat begitu, saya rasa itu satu benda yang agak bahaya, dan kita bimbang juga kalau sekiranya dalam kita memviolasi hukum Islam itu, maka kita akan berdepan dengan masalah-masalah yang demikian rupa. Yang jelas sekarang ini kita nampak bahawa ramai orang bersetuju dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, dan menerima Sustainable Development Goals itu sebagai kerangka untuk kita melakukan Islam. Kita lihat ada institusi zakat, agensi zakat yang memberi wang yang banyak kepada UNDP, United Nations Development Programs, untuk meminta UNDP itu menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menggunakan framework Sustainable Development Programs, Sustainable Development Goals. Jadi itu juga kekeliruan yang bercampur aduk itu. Dan dalam kita berbincang berkenaan dengan hukum Islam ini, menetapkan hukum Islam ini, saya rasa kita perlu hati-hati dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa, kerana artificial intelligence ini sangat dinamik, sangat dinamik. Jadi kalau kita lihat ya secara sambil lalu, yang pertamanya artificial intelligence ini sangat berupaya untuk capture atau menangkap apa saja, walaupun apa-apa yang tersangat peribadi berkenaan dengan kita. Prof. Ramli ada menulis buku tentang privasi itu, dan itu jelas sekali. Saya juga pernah berkomunikasi dengan artificial intelligence dari hati ke hati, tapi artificial intelligence mengatakan saya tidak
Masya Allah, dia gunakan istilah sedemikian rupa. Saya buat tanya ChatGPT ni, kamu ni Islam kah? Dia kata tidak, saya tidak ada agama. Tapi kamu menggunakan perkataan-perkataan yang sedemikian rupa. Dia kata aku hanyalah refleksi kepada kamu. Jadi rupanya komunikasi kita dalam WhatsApp, dalam bila kita sering sebut Masya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, dia boleh capture itu. Dan dia bercakap mengikut kita punya bahasa. Jadi privacy kita sudah tak ada. Dan saya juga cuba untuk menulis memoir. Saya kata saya nak tulis memoir, boleh bantu? ChatGPT kata boleh, bisa. Mau saya aturkan bab-bab? Saya kata ya. Dia aturkan terus daripada bab 1 sampai bab hujung. Dia kata mau saya tulis bab yang pertama? Saya kata silakan. Dia tulis masa saya kecil-kecil dulu, masa saya ini dihuraikan semua. Jadi saya pun heran juga, rupanya perkara-perkara yang kita tulis dalam kita punya internet ke dan sebagainya ini, di capture-nya itu, di banner itu, dan sebahagian besarnya memang tepat. Jadi artinya sekarang kalau mau menulis buku dalam masa tak sampai setengah jam boleh tulis 1 buku. Kalau sekiranya. Begitu juga tentang pemikiran kita. Rupanya dia baca semua tulisan-tulisan kita, kemudian dia timbulkan apa-apa yang itu ditulis tentang pemikiran kita itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, AI juga telah berjaya untuk membina apa yang kita panggil sebagai robot-robot humanoid. Robot-robot humanoid ini ialah robot-robot yang dicipta seumpama manusia. Dan kalau kita lihat, kalau di Arab Saudi telah memberikan kerakyatan kepada satu robot humanoid yang namanya Sofia, perempuan. Kalau lihat juga di Malaysia sekarang ini sedang dibina satu robot namanya Maya untuk menjadi kru dalam kabin pesawat-pesawat. Di Albania sudah ada Menteri Maya yang namanya Delia. Dia juga menjalankan tugas seorang menteri. Kemudian di Hong Kong ada Sofia, di Jepun ada Arika, di UK ada Amerika. Nah, ini semua untuk komunikasi, untuk hiburan, untuk perkembangan pelanggan dan juga eksperimen untuk artificial intelligence ini. Yang terbaru di China telah dibina satu humanoid robot yang namanya Top Scholar 01. Ini adalah pelajar PhD. Jadi pelajar PhD ini, robot ini dia enroll, dia masuk universitas untuk belajar buat PhD dalam bidang seni, dalam bidang teater, dan ini akan diuruskan seterusnya untuk akhirnya nanti akan bergraduasi sebagai pelajar PhD nanti. Dan begitulah banyak lagi ya. Yang paling bahaya sekali ialah robot humanoid sex ini ya. Dia ada yang dipanggil Real Dual Harmony Artificial Intelligence, ada DS Dual Robotics yang boleh berfungsi sebagai seorang isteri dan boleh berfungsi sebagai pengganti kepada isteri ini dan juga sebagai teman hidup. Ya, jadi ini semua terprogram untuk buat kerja-kerja manusia, sehingga akhirnya kita lihat juga perkara ini dilakukan dalam bisnes, terutama dalam bisnes modern konvensional itu. Banyak perkara yang dilaku, misalnya digunakan artificial intelligence untuk komunikasi dan productivity, untuk membuat analitik dan juga keputusan perniagaan, untuk pemasaran dan jualan, untuk sumber manusia, dan untuk operasi dan rantaian bekalan, dan juga dalam kewangan dan perkawinan. Jadi banyak, dan kita dapati bahawa hampir kesemua bisnes moden ini dikuasai oleh AI, sama ada dalam jualan, itu sudah aman ya. Dalam jualan, dalam human resource, dalam operation, dalam keuangan, dan juga dalam hinggalah kepada strategi. Begitu juga
teman-teman kita yang dalam bisnes Islam juga menggunakan AI ini. Artificial Intelligence juga digunakan dalam bisnes modern Islam ini, terutamanya dalam fintech Islam, dalam big data, dalam e-commerce halal, dan begitulah sehingga akhirnya sampai kepada pelajar. Tadi kita perhatikan bahawa Artificial Intelligence ini telah digunakan dalam industri halal, dalam bisnes dan pemasaran, dalam pengurusan korporat Islam, dalam zakat dan wakaf, dan juga dalam kewangan Islam. Dan kalau ikut kesimpulannya, kita lihat secara lebih khusus. Next slide please ya. Next slide. Kita tengok ada penggunaan, bukan itu, sebelum itu, selepas itu, sebelum itu. Ya, kita lihat ada Wahid Invest. Dia ada ini spesifik software ini. Ada Hello Gold, ada Zakat Selangor, ada Islamic Banking, Halal Chain dan sebagainya. Saya ingat gini aja lah. Yang saya nak cuba cakap begini. Dalam kita membina formulasi hukum Islam, jangan lupa kita menyedari tentang apa yang berlaku dalam Artificial Intelligence dan juga dalam modern business. Dalam modern business itu. Jadi apabila kita itu semua saya dah ada dalam bagaimana Artificial Intelligence itu digunakan dalam bisnes Islam dan juga Artificial Intelligence itu dalam conventional business itu. Dan cukup hati-hati, kita perlu kita sedari bahawa jangan kita terperangkap dengan pemikiran accumulative modification, artinya mencampur adukkan antara pemikiran barat dengan pemikiran Islam. Kerana itu nanti akan berlaku ayatization, kita hanya memperkuatkan pemikiran barat dengan memberi justifikasi hukum hakam dan juga nas-nas Islam. Jadi dalam keadaan demikian kita tak akan ke mana nanti. Sebab dalam banyak bidang telah berlaku perkara-perkara sedemikian rupa, terutamanya dalam ekonomi Islam. Terbukti ya, tadi saya sebutkan bagaimana ekonomi Islam yang dikatakan ekonomi Islam itu lahir sebagai apa yang dipanggil fiqh-based neoclassical economics. Asasnya fiqh, tapi paradigmanya itu masih lagi kepada neoclassical economy ataupun ekonomi konvensional. Dan juga itu akan membawa kepada pemikiran-pemikiran yang keliru. Macam saya sebutkan tadi, katalah misalnya contoh dikatakan kita mesti hapuskan, basmikan absolute poverty ataupun kemiskinan tegar. Kerana telah terbukti dalam sejarah Sayyidina Umar Abdul Aziz dikatakan tidak ada orang miskin. Tetapi daripada pembacaan saya, daripada kajian-kajian saya, sebenarnya pada zaman itu bukan tidak ada orang miskin. Cuma ada orang miskin yang qanaah, yang iman dan tinggi dan tidak merasakan perlu kepada kebenaran, malah malu untuk menerima zakat. Ya, kita lihat ada Sayyidina Umar Abdul Aziz, dia menyamar pergi ke perbatasan, ditanya khalifah yang mau keluar daripada itu, bagaimana keadaan di kota. Jadi kata khalifah bukan khalifah, kafilah ya. Kata kafilah itu di sana orang kaya berbudi, berbakti, orang miskin berbahagia kerana bakti, budi daripada orang kaya. Artinya ada orang kaya, ada orang miskin, tapi peranannya itu memainkan kerana iman dan takwanya itu, maka dia aman damai dan orang miskin pun tak mau terima zakat. Tetapi oleh kerana kita terpengaruh dengan indikator kemiskinan barat, maka kita mengatakan bahawa miskin mesti dihapuskan. Miskin mesti dihapuskan. Jadi perkara-perkara ini rupa. Sama juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau kaya, mahu jadi miskin. Rasulullah SAW tidak mahu beliau menjadi miskin. Tapi ada orang miskin, orang Ansar yang mahu jadi kaya, itu juga tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat balik apa erti kemiskinan itu, dia macam bersifat selektif. Maksudnya ada orang yang patut miskin, ada yang patut kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf patut kaya kerana tadi disebutkan oleh wakil rektor tadi, dia tangannya tangan emas, artinya tidak diletak di hati tetapi letak ini.
Tetapi orang yang meminta-minta seperti Ansar itu menyusahkan masyarakat dan memberikan imej yang tidak baik kepada Islam, beliau patut bekerja dan mendapat rezeki. Ada satu kumpulan ahli sufah, miskin, absolute poverty, tetapi tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bekerja. Tetapi kerja itu maksudnya ialah kerja mengikut barat. Apa yang kerja mengikut barat itu? Kerja mengikut barat itu ialah mesti melakukan sesuatu dan mendapat upah daripada apa yang kita lakukan itu. Sesiapa yang bekerja tak dapat upah, itu dikira orang yang menganggur, orang yang dikira tidak bekerja. Jadi kita merasakan bahawa semua orang mesti bekerja supaya dia punya rate of unemployment itu turun. Padahal dari segi Islam itu agak berbeza. Apakah benar ahli sufah tidak bekerja? Sebenarnya tidak. Ahli sufah itu adalah merupakan murid Rasulullah SAW, pengikut Rasulullah SAW. Dia menyebarkan agama Islam, membantu Rasulullah SAW untuk pergi berjihad dan berjuang. Jadi ada kerjanya, cuma mereka tidak ada upah. Jadi hal-hal sedemikian itu, saya rasa apabila bercampur aduk antara Western ethnocentric dengan Islam, maka kita nampak ada kekurangan-kekurangan yang timbul. Dan dengan izin Allah SWT kita berdoa kepada Allah, moga-moga perkara ini tidak berlaku dalam kita membina, memformulasi hukum Islam untuk artificial intelligence dan juga untuk dalam bisnes moden yang kita hadapi sekarang ini. Sebab bisnes moden walaupun dinamakan Islam, mereka tidak terlepas daripada ekosistem Western ethnocentric. Ekosistem Barat masih lagi mencekam mereka itu. Sebab itu kita nampak dalam Islamic banking, dia ada adjustment. Ya, misalnya Syafi'i tidak membenarkan, tapi dicari Maliki ke Hanafi ke untuk mendapat pendapat untuk merealisasikan financial punya transaction. Jadi kita lihat perkara-perkara sebelum kita ada adjustment. Malah yang bahaya lagi ialah timbul istilah-istilah yang sangat terpengaruh dengan ekonomi, sangat terpengaruh dengan pemikiran Barat. Misalnya antara istilahnya Pak Prof Mustafa ialah Islamic Social Finance. Jadi zakat dan wakaf itu dianggap sebagai Islamic Social Finance, dianggap sebagai Social Finance. Jadi di mana kebajikan tak nampak, jadi disempitkan, disempitkan perkara zakat dan wakaf itu kepada keuangan semata-mata. So tidak lagi kepada iman dan taqwa, tidak lagi kepada perkara-perkara yang asal tujuan zakat dan wakaf itu. Jadi perkara-perkara semikian itu harapnya tidak akan berlaku dalam kita membina hukum Islam bagi artificial intelligence dan juga bisnes moden ini, insya-Allah. Saya cukup untuk setakat itu. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mau komen Prof Sukiman punya ini. Saya rasa ada statement yang agak berat bila mengatakan AI itu bukan Islamik. Dan saya rasa itu patut kita bagi perhatian sungguh, yang perhatian besar terhadap perkara itu untuk menilai balik AI itu dari perspektif Islam. Sebab AI ini yang kita lihat, yang pertamanya saya rasa terjemahan AI itu pun tidak betul. Sebab kita pakai kecerdasan buatan. Sebenarnya artificial itu bukan buatan. Artificial itu artinya tiruan. Jadi artificial intelligence maknanya cuba meniru intelligence manusia, kecerdasan manusia. Jadi kita lihat permainan perkataan, istilah sebagaimana saya sebutkan tadi, Islamic Social Finance dan sebagainya itu, dia saya rasa mempunyai nilai-nilai yang ada maksudnya untuk menyelewengkan pemikiran kita daripada perkara yang sebenarnya. Jadi apa yang ditimbulkan oleh Pak Sukiman itu saya rasa sangat penting, menjoal tentang sumbernya itu. Maknanya sekarang ini ilmu kita ni dah ambil sumbernya daripada AI, bukan daripada yang primary data, daripada apa ni perkara-perkara yang ini. Dan daripada pengalaman saya, AI ini ada yang dia menipu juga. Dia menipu juga, ada tipuan-tipuannya. Misalnya saya berbincang dengan ChatGPT tentang references, tentang bibliografi.
Dan dia mengatakan ini saya minta bukti. Dia bagi quotation daripada buku dan juga page dia dan muka surat dan sampai halaman dia. So, saya cari buku original, melihat tak ada pun quotation itu. Apabila saya soal dia, kenapa tak ada ni? Dia kata dia hanya mengumpul capture pemikiran umum dan mencipta sendiri perkataan itu untuk membuat quotation tersebut. Jadi dia kata kalau nak betul-betul, tengok sendirilah daripada yang aslinya itu. Kalau DeepSeek, lagilah teruk. DeepSeek kita minta reference, dia hanya kata rujuk kepada sekian. Tak informatif langsung pun. Tapi yang lebih berat daripada itu, saya rasa kita perhatikan bahawa pencipta AI sendiri pun sudah ramai yang telah give up dengan AI ini. Dan malah mereka menganggapkan bahawa AI ini cukup membahayakan, cukup memudaratkan, kerana dia lebih cerdik daripada manusia dan manusia tidak boleh lagi menguasai AI ini. Jadi sebenarnya kata penciptanya, ada beberapa orang lah yang ini namanya itu, dikatakan bahawa tugas kami hanya membina algoritma. Kemudian AI ini, algoritma ini berinteraksi antara satu sama lain, maka algoritma itu menimbulkan perkara-perkara mengikut interaksi algoritma dia tanpa kami dapat kawal. Jadi kerana ketakutan itu, ramai daripada pencipta sendiri telah ini. Dan malah Jack Ma di China sendiri mengatakan bahawa AI boleh, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh AI tersebut. Jadi ini harus hati-hati saya ingat. Tapi lebih daripada itu, ada politiknya juga. Ya, ada politiknya juga. Kita dapati bahawa ada satu buku misalnya, Tyranny of Big Tech, kezaliman teknologi yang besar ini. Teknologi yang besar ini Google, macam-macam lagi lah yang disebut-sebut itu. Mereka adalah merupakan liberal corporate yang menguasai dunia, malah menguasai pemerintah pun. So melalui kuasa mereka itu, mereka telah boleh memilih siapa nak jadi presiden, siapa politik naik ke atas dengan melalui mass media dan sebagainya. Jadi saya rasa ada dua perkara yang Prof. Sukiman timbulkan. Yang pertama, validity ataupun keabsahan pemakaian AI itu dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Yang kedua ialah sama ada AI itu boleh kita anggap Islami ataupun tidak. Tetapi Prof. Mustafa telah menceritakan bahawa ilmu itu boleh disuruh itu dan sebagainya itu. Tetapi pada masa yang sama sumber ilmu juga diminta supaya kita awasi. Jadi saya rasa sebelum membina formulasi untuk fatwa kepada AI, perkara-perkara tadi saya ingat ambil kira juga, bukan saja dari segi fatwa hukum hakamnya, tetapi juga dari segi politiknya, dari segi tyranny-nya dan sebagainya itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.